Ada satu app ni boleh tukarkan video anda menjadi kartun seperti ini dan ia adalah percuma. Sebelum tu, jangan lupa untuk tekan butang like, save video ni dan follow saya. Okey, nama app ini ialah App Spring. Anda boleh search dan download app ni daripada Google Play Store ataupun App Store. Okey, sekarang saya akan tunjukkan cara untuk membuat video kartun menggunakan App Spring. Pertama sekali, anda buka App Spring dan klik pada butang Create New. Seterusnya, anda pilih klik video yang anda mahukan. Lepas itu, anda tap pada video tersebut dan anda pilih pada AI Style. Seterusnya, anda boleh pilih AI Style yang anda mahukan. Sebagai contoh, saya pilih kartun. Okey, kemudian anda boleh pilih high atau low dan app akan generate video anda. Okey, proses akan mengambil masa yang lama. Anda hanya perlu tunggu sehingga siap. Okey, ini adalah contoh video yang telah saya tukarkan menjadi kartun. Bagi saya, kurang memuaskan. Tapi, bagaimana pula dengan pendapat anda? Okey atau tidak? Cuba komen.